akan diseksa kalau faham secara literal ayat ini. Tengok tu. Bagaimana Marwan dia keliru. Uish, macam mana ni maksud dia? Dia suruh pekerja dia, security pergi tanya Ibnu Abbas. Jumpa Ibnu Abbas, dia kata. Akan diseksa, dia kata. Tentulah kita semua akan diseksa. Kata Marwan, kalau gitu kita semua akan diseksa sebab kita buat benda-benda baik. Contohnya kita cerita tentang nak korban. Okey, korban ni kita nak korban, masjid ni nak korban berapa? 10 ekor, 15 ekor, benda baik. Marilah ramai-ramai masuk berkorban dengan pihak masjid, kita akan uruskan pembahagian semua, kita sembelih, kita urus, marilah ramai-ramai. Kan benda-benda baik. Benda itu tak berlaku lagi. Lepas tu kita kata lepas ni kita nak buat program begitu pula, begini. Orang pun duk puji masjid ni baguslah, nazir dia, pengurusi dia, AJK dia buat gini. Adakah disebabkan begitu kita semua akan diseksa? Kalau tengok ayat ni tadi, dia kata bimafazatin minal azab. Fala tahsabanahum bimafazatin minal azab walahum adzabun alim. Jangan rasa bahawa kamu ni terlepas daripada azab dan bagi kamu semua adalah azab yang pedih. Marwan dia kata, wow, macam mana nak faham ayat ni? Tak faham. Dia kata, okey, bentuk sedemikian. Dia kata, okey, dia kata, Ibnu Abbas menjawab, bila datang si Rafi' ni, dia jumpa Ibnu Abbas, dia ceritakan tentang Marwan tak berapa faham tentang ayat ni, maka Ibnu Abbas dia menjawab, dia kata, mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat ini? Wahai Marwan, kenapa kamu faham macam tu? Kan? Ayat ini turun berhubung kait dengan ahli kitab. Kata Ibnu Abbas, ayat ini Ali Imran 188 sebenarnya turun berkaitan ahli kitab. Ahli kitab apa? Maksudnya ahli kitab ni orang macam orang Yahudi ataupun orang yang berpegang kepada kitab-kitab yang sebelum ni. Sama ada kitab Taurat, Injil, Zabur, ahli kitab. Maksudnya mereka ni yang pernah berpegang dengan kitab-kitab terdahulu, yang memahami kitab-kitab sebelum ni sebagai ahli kitab. Maksudnya dalam agama dia tu dia pernah ada berpegang, dia sebagai ahli kitab. Jadi ayat ini turun berkait dengan ahli kitab. Kemudian ia membaca. Jadi bila dah baca ayat 188 itu, apa yang dibuat oleh Ibnu Abbas, dia baca. Dia bacakan ayat 187 Ali Imran. Apa firman Allah? Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Apa Allah Ta'ala kata? Ni nak faham ayat tadi, dia kena gabung dengan ini. Dia kata, Allah Ta'ala kata, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah menurunkan kitab sebelum ini. Dan kitab-kitab yang diturunkan itu diambil janji setia daripada umat-umat terdahulu. Supaya kitab itu apa yang diturunkan dipegang, difahami, diamal dan disampaikan. Itu perjanjian yang diambil oleh umat-umat terdahulu, ahli-ahli kitab. Tapi apa yang berlaku? Demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia. Ini janji yang diambil oleh Allah kepada umat terdahulu. Jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Wahai ahli kitab, jangan kamu sembunyikan maklumat yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Jangan, dia kata. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maksudnya apa berlaku pada ahli kitab ini? Bila mereka diturunkan kitab kepada mereka, mereka tidak menyampaikan apa maklumat yang ada dalam kitab. Itu pertama. Kemudian mereka tak pakai hukum itu, tukar dengan hukum lain yang mana mengambil faedah dunia. Itu yang Allah Ta'ala sebut washtarau bihi samanan qalila. Penyakit umat-umat terdahulu, mereka ambil kitab itu, faham, orang kita kata ustaz-ustaz dia lah, ustaz-ustaz dia faham, kemudian dia tukar, dia manipulate maksud kitab tu, dia boleh guna untuk buat duit. Kan? Hukum yang betul dia tak bagi tahu, dia sembunyikan.
Kemudian washtarau bihi samanan qalila. Dia belikan dengan harga yang murah, tukar, makes a money. Fabi sama yashtarun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka amatlah buruk apa yang mereka dapati dari penukaran itu. Maksudnya kalam Allah tu dia sembunyi, dia tukar buat duit, dia kata. Maka kata Allah, itu adalah seburuk-buruk penukaran yang dibuat terhadap kalam Allah pada janji itu. Ali Imran 187. Apa kata Ibn Abbas? Ini Ibn Abbas ni bila berlaku 188 dia ceritakan balik kepada Marwan. Lalu Ibn Abbas melanjutkan. Apa Ibn Abbas cakap? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka tentang sesuatu. Oh, ada kisah sebenarnya. Ayat 188 ni ada kisah. Kisah dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka sesuatu. Maksudnya Nabi tanya ahli kitab. Bila Nabi berada di Madinah, banyak ahli kitab, geng-geng Yahudi ni. Jadi Nabi jumpa dengan dia, orang tanya, ni zaman kamu dulu dan kitab kamu dia kata apa, yang ni dan kitab kamu dia kata apa. Jadi ahli kitab ni akan bercerita begini. Tapi sebenarnya apa yang berlaku? Dia dah ubah makna. Dia sembunyikan dan dia tukar-tukar. Maka Rasulullah menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya. Tu orang ahli kitab ni sembunyi, dia tak nak cerita yang betul. Dia tahu tapi dia sembunyikan. Dengan berpindah kepada masalah lain. Bila Nabi tanya tentang benda ni, ada dalam kitab dia. Taurat kah, Injil kah, dia tak diubah, dia tak cerita dalam tu. Itulah yang mereka tunjukkan kepadanya. Kemudian mereka pergi. Mereka menganggap bahawa mereka telah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditanyakan kepada mereka. Maksudnya dianggap macam dia dah bagi tahu pada Nabi lah, semua dah clear. Tapi dia tak tahu Nabi ni ada malaikat Jibril. Kan? Dia duk tipu, duk kelintung Nabi. Sebenarnya malaikat Jibril dia. Dia duk goreng yang tak boleh nak goreng. Kan? Jibril lah dia. Dengan perbuatan itu mereka ingin dipuji. Maksudnya bila ahli kitab ni dah bagi tahu Nabi gini, maka dia nak dia tu dipuji. Okey. Dipuji oleh Rasulullah dan mereka berasa gembira dengan apa yang mereka kerjakan itu, iaitu menyembunyikan apa yang ditanyakan kepada mereka itu. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada juga ada riwayat lain. Ini perangai ahli kitab bila Nabi tanya. Jadi ayat 188 ni sebenarnya kalau baca sekali lalu kita tak faham. Dia perlukan kepada tafsirannya, dia asbabun nuzul dia pada ayat 187 baru dia faham. Jadi kalau secara umum memang boleh mengelirukan. Tapi bila dia dah faham 187 baru dia faham, oh ini cerita orang Yahudi. Itu yang berlaku pada Marwan. Sebab itu dikatakan al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Yang dipegang adalah sebab yang khusus. Sebab khusus tadi apa? Kisah ahli kitab. Itu yang kita pegang. La bi umumil lafzi. Bukan lafaz yang umum. Kalau kita pegang lafaz yang umum, buat baik pun cerita benda baik masuk neraka tu. Kalau lafaz umum tak, dia kata al-ibratu bi khususis sabab. Dia ada cerita khusus, yang tu yang dipegang. Bukan la bi umumil lafzi, bukan lafaz yang umum. Tu spek, itu yang kedua kata pengarang. Okey. Kemudian yang ketiga pula, yang ketiga kata pengarang, apa dia? Apabila lafaz yang diturunkan itu bersifat am. Ada lafaz yang bersifat am dan ada dalil yang menunjukkan takhsisnya. Satu lafaz sifat dia umum. Kemudian ada dalil lain yang mengkhususkan lafaz yang umum itu, datang dalil yang seterusnya mengkhususkan dia. Maka adanya asbabun nuzul, dengan kita tahu sebab turun, yang ni turun pertama, ni turun kedua, sebab turun itu, dengan kita tahu asbabun nuzul, menghadkan takhsisnya, maka kita boleh ambil ayat pertama, ayat kedua ni dia mengkhususkan ayat yang pertama, menghadkan takhsis itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Dia kata hanya terhadapnya sahaja. Maksudnya ini dia ada disebut sebagai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia ada al-ibrah bi khususis sabab, ada al-ibrah bi umumil lafzi. Ini bentuk lafaz yang umum, dia kata.
Okey. Dan tidak dibenarkan mengeluarkannya, maksudnya berijtihad daripada cakupan lafaz yang am itu. Lafaz yang umum itu kita tak boleh ubah dia. Dia kata. Kerana masuknya bentuk sebab ke dalam lafaz yang am itu bersifat qat'i, pasti tidak boleh diubah. Maksudnya ayat yang pertama turun tu dia sifat dia am, tapi dia ada qat'i dekat situ. Ada pengkhususan dia kat situ. Maka ia tidak boleh dikeluarkan melalui ijtihad. Maka kita tidak boleh berijtihad tentang dia punya pembahagian itu. Kerana ijtihad itu bersifat zanni. Ijtihad zan, tak boleh. Sedangkan sedangkan dia kata ijtihad zan. Bila ada satu ayat turun, nampak umum, tapi sebenarnya dia ada sesuatu yang khusus, ya, yang difokus. Kita tak boleh pandai-pandai berijtihad. Kerana ijtihad sifat dia zanni. Sedangkan ayat itu dia ada khusus, dia punya cerita dia. Pendapat ini dijadikan sebagai pegangan oleh sebahagian besar ulama. Sebahagian besar ulama dipegang kaedah sedemikian, kata al-ibratu bi umumil lafzi. Contoh seperti ini disebutkan firman Allah. Kita tengok dia bawakan ni ayat apa? Surah An-Nur ayat 23 hingga 25. Firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Yauma tashhadu alaihim. Itu salah belakang dia. Kalau tuan-tuan ni ada kitab salah, dia punya salah dia tulis tu, kena tengok cek balik. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi, itu baru bawah tu betul. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Adil, lagi nyata keadilannya. An-Nur, surah Nur ayat 23 hingga 25. Apa kata pengarang? Dia kata, ayat ini turun berkaitan dengan Aisyah secara khas. Lihat riwayat Ibnu Abi Hatim dan disahkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Mardawah. Atau bahkan isi-isi Nabi lainnya. Dia cerita hadisul ifki. Nabi SAW balik pada tahun ke-5 hijrah Nabi balik pada perang Bani Mustalik. Nabi balik, kemudian Nabi naik atas yang yang sahabat bawa tu, rumah tu, atas binatang tu, dia bawa tu, kemudian tengah jalan musim sejuk. Tengah jalan Aisyah dia turun, dia pergi buang air, kemudian gelang dia tertinggal. Kemudian bila Nabi nak jalan balik, ingat dia dah naik tapi dia patah balik nak ambil gelang dia, menyebabkan Aisyah dia tertinggal. Dia orang angkat, bekas kosong, Aisyah tak ada dalam tu. Bawa balik sampai Madinah. Aisyah duk lepas dia ambil gelang dia, patah balik tengok gerombolan Nabi dengan para sahabat semua dah jalan. Tak ada dah. Apa Aisyah tunggulah. Yang Nabi SAW, biasa kalau perang, Nabi ni dia strategi perang kan, dia gerombolan akhir sekali, ujung sekali dia akan ada seorang yang orang kata lepas sejam tu ada seorang, dia akan cover, dia tengok line clear. Itu Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni dia naik kuda, dia jalan Riki, tengok pastikan semua selamat. Tengok tengah jalan nampak Aisyah sampai kat tempat. Itu kan, nampak Aisyah, dia turun pada kuda. Dia suruh naik, Aisyah naik, Safwan dia bawa. Dia pegang tali tu, dia tarik sampai Madinah. Bila dia sampai Madinah aja, Aisyah naik atas kuda. Dia sampai je Madinah. Apa berlaku?
Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Oh, dia kata, wow, dia kata, ini cerita bagus ni, boleh viral. Masuk TikTok, WhatsApp group kan, boleh tembak. Semualah buat cerita. Dia buat hadisul ifki. Ni surah An-Nur lah. Hadisul ifki cerita bahawa Aisyah ada skandal dengan Afwan, dengan Safwan bin Mu'attal. Itu viral. Sampai ni geng-geng munafik buat kerja. Dia ada grup WhatsApp dia kan. Semua duk viral. Satu Madinah bising. Yang Aisyah tak tahu. Sampai sahabat-sahabat Nabi pun terpengaruh dengan cerita itu juga. Di antaranya ialah Ali bin Abi Talib. Ada beberapa orang sahabat terpengaruh dengan cerita. Sampai Ali dia kata, Ya Rasul, perempuan ramai lagi. Sampai dia cakap kepada Nabi. Nabi dia tanya dengan sahabat. Tanya orang ni pendapat, orang ni pendapat, orang ni pendapat ini. Tak turun wahyu. Sebulan lebih wahyu tak turun. Membersihkan Aisyah. Semua duk assume Aisyah ada skandal dengan Safwan. Aisyah ada skandal. Maka, ayat ini nak ceritakan. Lepas itu diturunlah ada beberapa ayat rentetan daripada hadisul ifki itu. Maka ayat ini, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Dia kata, sesungguhnya orang-orang yang menuduh, dia qazaf, tuduhan, menuduh al-muhsanat, orang perempuan yang jaga kehormatan dia, yang dia ni tak ada pun dalam diri dia ni nak buat zina ke, nak buat jahat ke, tak ada langsung dalam hati dia, tak ada. Yang mana lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Ayat ini Allah sebut lu'inu, dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini khusus tuju kepada isteri Nabi. Maksudnya isteri Aisyah dan isteri-isteri lain, kalau orang buat qazaf, tuduhan, selain daripada isteri Nabi, dia ayat yang bawah ni, nanti kita akan baca. Tapi ayat ini tuju kepada orang yang tuduh isteri Nabi. Dia tak ada kompromi langsung, dia tak ada taubat untuk dia. Sebab isteri Ummahatul Mukminin ni dia bersih, dia tak ada benda-benda buruk kepada isteri-isteri Nabi ni. Itu level status isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kalau ada tuduhan, maka lu'inu fid dunya wal akhirah. Dia confirm, dia laknat dunia dan akhirat, walahum adzabun azim. Dia tak ada ruang untuk bertaubat. Okey. Ayat ini fokus. Okey. Kita tengok yang bawah tu pula. Okey. Kemudian apa yang dia sebut kat sini? Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tentang ayat sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik. Juga daripada Ibnu Abbas masih mengenai ayat tersebut, dikatakan ayat tersebut berhubung kait dengan Aisyah dan isteri-isteri Nabi. Jadi bila ayat ini, kata Ibnu Abbas, dia khusus untuk Aisyah dan isteri-isteri Nabi. Yang jenis kalau tuduhan itu kepada Aisyah dan isteri Nabi, ini ayat dia, dilaknat terus. Dia tak ada hukum lain, hukum dia laknat je. Sebab isteri Nabi ni semua bersih, dia tak ada buat perangai macam tu. Siapa buat, dia memang dilaknat terus. Dia kata Allah tidak menerima taubat orang yang melakukan perbuatan itu. Maksudnya siapa yang tuduh isteri Nabi, dia tu dilaknat dan Allah tak terima taubat dia. Tak ada ruang untuk bertaubat. Sebab tuduhan tu kepada isteri Nabi, dia khusus. Dia kata tetapi menerima taubat orang yang menuduh seorang perempuan di antara perempuan yang beriman selain isteri-isteri Nabi. Okay. Kalau dia tuduh tapi bukan isteri Nabi, dia ada ruang untuk bertaubat. Boleh diampunkan. Tapi kalau isteri Nabi, tak boleh. Jadi itu yang dikatakan tadi, lafaz itu bersifat am. Tetapi ada dalil kisah Ibnu Abbas yang menceritakan tentang taksisnya. Ceritakan kalau tuduhan tu isteri Nabi, lu'inu, laknat dunia akhirat, azab terus. Okey. Selain pada isteri Nabi, dia ada ruang. Maka datang ayat surah An-Nur ayat 4 dan 5. Ni sambung dia. Asbab nuzul yang tu, kemudian ini sambung dia. Disebutkan ini sebelum dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha
Ghafurur Rahim. So ayat 4 dan 5 surah An-Nur ni dia ada kelonggaran. Tengok apa kata Allah. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina, dia buat qazaf, buat kata tuduh buat zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya. Kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, tuduh, kemudian tak datangkan 4 orang saksi. Maka sebatlah mereka 80 kali. Allah Ta'ala kata, sebat 80 kali. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Tuduh, tak bawa saksi, 4 orang cukup, kena sebat 80 kali. Kemudian jangan terima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik, dikatakan ulaika humul fasiqun, orang yang fasik, sedemikian. Kemudian datang ayat 5 tu, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahan tersebut. Maksudnya dia bertaubat, kan, tahu dia buat silap, duk tuduh, tak datangkan saksi semua, kan, bertaubat serta memperbaiki amalan dia, ubah langkah, buat kebaikan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, ayat ini dia kontra dengan ayat yang tadi. Yang pertama tadi lu'inu fid dunya wal akhirah, tapi ayat ini ilal ladzina tabu wa aslahu min ba'dil ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Maksudnya Allah berikan keampunan dengan syarat bertaubat dan buat baik, ubah diri. Ayat ini kata Ibn Abbas, ini adalah untuk selain isteri Nabi. Boleh berlaku, tapi bukan isteri Nabi. Kalau isteri Nabi, dia takhsis tadi, ada penghususan hukum dia. Okay. Tengok apa dia, apa kata pengarang. Atas dasar ini, maka penerimaan taubat orang yang menuduh zina dalam surah An-Nur ayat 45 ini meskipun merupakan pengkhususan daripada keumuman ayat. Dia tulis ni keaman ayat, keumuman ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang cuai lagi beriman, tidak mencakup takhsis orang yang menuduh Aisyah atau isi-isi Nabi yang lain. Maksudnya ayat ini dia tak cover sama dengan ayat yang pertama tadi, ayat 23 dan 24. Ayat 23 24 itu khusus, itu memang untuk Aisyah dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cover yang itu. Ini untuk selain isteri Nabi, dia kata. Kerana yang ini tidak ada taubatnya. Kerana yang ini tidak ada taubatnya. Maksudnya kalau tuduhan kepada isteri Nabi, dia tak ada untuk taubat, tak ada ruang untuk bertaubat. Kan? Sebab masuknya sebab, yakni orang yang menuduh Aisyah atau isteri Nabi ke dalam cakupan makna lafaz yang am itu bersifat qat'i, pasti. Dia kata sebab kisah yang tuduh isteri Nabi ini dia qat'i, dah ada riwayat yang khusus yang menceritakan lu'inu fid dunya wal akhirah. Itu yang Ibn Abbas sebut memang khusus. Walaupun bila dia baca tu boleh nampak macam umum. Itu pentingnya. Tengok rangka ni, bila kita faham, tak boleh baca terus sekali lalu. Kita kena tahu rentetan asbabun nuzul. Yang ni turun awal, ni turun kemudian, ni turun sebab dia ni, baru kita tahu kisah di sebalik ini. Kalau silap, salah faham, kita salah memahami makna dia. Itu pentingnya. Dia susunan sebab nuzul, sebab turun itu bila diketahui. Ada sifatnya umum, ada ayat tu sifatnya umum tapi guna untuk khusus. Ada ayat tu sifatnya khusus tapi diguna untuk umum. Dia kata, okey. Habis itu yang C, yang ketiga tadi. Dia buat contoh ni faedah dia, kata. Okey, kita tengok yang keempat pula. Apa kata pengarang dia kata? Faedah mengetahui asbabun nuzul ini ialah mengetahui sebab nuzul merupakan cara terbaik memahami Al-Quran. Maksudnya kita nak faham Quran, cara terbaik kita tahu asbabun nuzul lah, sebab turun ayat. Dan menyingkap sesuatu yang masih belum lagi jelas dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab nuzul. Maksudnya kalau kita tak tahu asbab nuzul, kita tak tahu sebenarnya ayat ni untuk apa diturunkan, fokus dia untuk apa. Al-Wahidi menjelaskan tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab nuzul. Al-Wahidi ni kalau tuan-tuan tengok kitab yang berkait dengan ulum Quran dia, yang menceritakan tentang asbab nuzul, diceritakan. Maksudnya kita ni takkan tahu tafsir ayat Quran tu selagi mana kita tidak mengetahui asbabun nuzul.
Bila kita tahu asbab nuzul, baru kita boleh ceritakan, oh ayat ni apa guna faedah dia. Ibnu Daqiq Al-Aid berpendapat keterangan tentang sebab turunnya, sebab nuzul ayat adalah cara yang tepat bagi memahami makna Al-Quran. Menurut Ibnu Taimiyah pula, mengetahui sebab turunnya ayat akan membantu dalam memahami ayat, kerana mengetahui sebab akan menghantarkan pengetahuan kepadamu musababnya, akibatnya. Maksudnya bila kita tahu ayat tu sebab ini, maka akibat dia gini. Ayat ni turun sebab ni, kesan dia begini. Itu sebab dan akibat. So ulama tu start pada Al-Wahidi, Ibnu Daqiq, Ibnu Taimiyah, dekat sini semua memberikan pandangan yang sama. Betapa pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul. Okey. Kemudian pengarang dibawakan, di antara contohnya Marwan Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam tidak boleh memahami ayat, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah kamu kerjakan dan mereka suka untuk dipuji dengan perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahawa mereka terlepas daripada seksa dan bagi mereka seksa yang pedih. Ali Imran 187. Sampai Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya sebab turun ayat-ayat itu. Maka pengarang dalam yang keempat ni dia buat contoh kisah Marwan bin Hakam. Dia tak faham ayat itu melainkan setelah diterangkan oleh Ibnu Abbas. Betapa pentingnya mengerti asbabun nuzul. Okey. Kemudian setelah dibawakan contoh lagi. Contoh lain ialah ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah ayat 158. Ni tuan-tuan kalau pergi buat umrah, buat haji, biasa kita baca ayat ni. Sa'i tu biasa kita turun nak naik bukit, nak turun bukit tu kita baca ayat ni kan. Nak naik bukit tu Inna Safa wal Marwata, boleh sampai kaki bukit kan. Nah ni ayat ni kita baca Al-Baqarah ayat 158. Maknanya sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, berjalan dengan berurang-alik di antara keduanya, di antara Safa dan juga Marwah. Dan sesiapa yang suka rela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi maha mengetahui. Azan kita bila lawan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat ini kasih sekalian ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapat kita sambung pengajian kitab kita dan kita masih membahaskan di bawah tajuk Asbabun Nuzul, sebab-sebab tu turun ayat. Dan pada malam ini kita membahaskan tentang tajuk berkaitan faedah mengetahui Asbabun Nuzul. Apa faedah dia? Malam ni kita dah sentuh 4 faedah. Pertama, kata pengarang, dia kata hikmahnya dia dapat mengetahui tentang betapa syarak ni sangat mengambil berat tentang kemaslahatan awam dalam menghadapi sesuatu peristiwa. Dia ada keringanan, itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kita mengetahui hikmah pelaksanaan sesuatu hukum, itu yang pertama. Yang kedua tadi, bentuk asbabun nuzul ni diterangkan bahawa ada yang namanya al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Untuk apa dia? Memberi had ketetapan hukum yang diturunkan dengan sebab-sebab yang berlaku. Jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk yang am. Okey, contoh dia tu ibrah bi khususis sabab. Yang dipegang adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Ayat Quran turun lafaz yang umum, tapi kalau faham maksudnya berdosa, kena siksa azab, bukan itu. Sebenarnya itu adalah fokus kepada golongan ahli kitab yang duk tipu Nabi, tak cerita Nabi apa sebenar berlaku, sembunyikan maklumat tentang kitab-kitab terdahulu, sedangkan Nabi dia tahu. Kan? Kemudian maka ayat 188 tu menceritakan tentang yafrahu Nabi ma'atau, apa yang telah dibuat, sebenarnya tuju kepada ahli kitab. Menyebabkan Marwan bin Hakam dia salah faham. Itu dikatakan bila kita faham asbabun nuzul, kita tahu khususis sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Maka kita perlu tahu ayat mana itu turun, kemudian apa ayat yang menceritakan sebab turun ayat itu, apa rentetan daripadanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibawakan tadi contoh lafaz yang bersifat am, kemudian datang takhsis, sesuatu yang mengkhususkan ayat-ayat tersebut. Dibawakan ni contoh kisah apa? Kisah Aisyah radhiyallahu anha, macam mana dia difitnah dengan hadisul ifki. Balik daripada perang tadi, turun ayat yang menyebutkan yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menuduh, diqazaf, menuduh perempuan yang baik ini semua buat zina, buat benda tak baik ini semua, dilaknat di dunia dan akhirat dan memberikan azab yang pedih. Tengok, kat terus.
rupanya ayat ni khusus, itu katakan taksis, khusus kepada isteri-isteri Nabi sahaja, Aisyah dan isteri-isteri Nabi. Sedangkan dia ada ayat lepas tu yang mana yang yarmunal muhsanat, dia tuduh tak datangkan 4 orang saksi, kemudian kena sebat 80 kali. Kemudian tak boleh tak boleh diterima dia punya penyaksian. Tetapi ada sambung ayatnya, illal ladzina tabu wa aslahu, mana yang bertaubat kemudian baiki diri, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengasih Maha. Ini beza pula. Maka yang ayat yang ini, ayat 4 dan 5 ni menceritakan untuk selain daripada isteri Nabi, tapi dia rentetan daripada tuduhan qazaf juga. Ini bentuk sedemikian. Ada ayat Quran sifatnya umum, kemudian ada takhsis dia. Ada sifatnya umum, boleh dipakai, tapi bukan kepada isteri Nabi SAW. Kalau isteri Nabi, dia terhad dari situ. Okey. Kemudian yang keempat ni tadi, kita masih yang keempat, sikit lagi saya sentuh. Yang keempat ni disebutkan mengetahui asbabun nuzul ni adalah cara terbaik untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Tafsiran dia. Ini Al-Wahidi sebut begitu, Ibn Taymiyah pun dia quote sama juga, Ibn Daqiq Al-Aid juga berpendapat sedemikian. Dibawakan contoh tadi, contoh inna safa wal marwata min sya'airillah. Tentang ayat Safa dan Marwah. Apa di sebalik ini? Dia katakan, lafaz pada ayat ini seamnya tidak menunjukkan bahawa sa'i itu wajib. Kalau kita tengok makna dia ni, dia tak menunjukkan bahawa sa'i itu wajib. Sebab ketiadaan dosa untuk mengerjakannya. Ini bererti menunjukkan boleh, bukan kewajipan. Kalau tengok secara umum. Okey. Sebagian ulama juga berpendapat sedemikian kerana berpegang pada erti umum ayat ni. Ayat ni kalau tengok dia katakan fala junaha alaihima inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima. Tak salah kalau tak sa'i di antara safa dan marwah, tak salah, fala junah. Umum ayat sedemikian dia kata. Okey. Okey. Wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim, dia katakan. Okey. Kemudian Aisyah menolak pemahaman Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak buah Aisyah. Dia kata, Urwah bin Zubair dia kata dengan menggunakan sebab turun ayat tersebut, iaitu para sahabat berasa berat mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah kerana perbuatan itu berasal daripada perbuatan jahiliah. Dia sebelum Quran turun, sebelum Nabi Muhammad turun, orang jahiliah ni, kalau kita tahu, kalau tawaf, mereka akan tawaf terbalik dan keadaan telanjang, itu tawaf. Kalau sa'i pula, apa yang berlaku di antara Safa dan Marwah ni, dia kat situ ada 2 berhala. Satu nama dia Isaf, satu nama dia Na'ilah. Tu Safa dengan Marwah tu, orang sa'i naik Safa Marwah. Ni tak, kat Safa tu ada satu berhala nama dia Isaf, satu lagi Na'ilah. Jadi mereka ni akan naik pada sini, usap sini, pergi ke Marwah, usap pula berhala tu. Itu yang berlaku. Jadi bila berlaku gitu, para sahabat dia teringat bila turunnya ayat ni, dia kata bila nak pergi sa'i tu rasa macam berat hati lah, teringat berhala sana, berhala sana. So, dia teringat zaman jahiliah. Itu cerita dia. Dia kata kedua-duanya adalah berhala orang-orang jahiliah. Adalah mereka apabila melakukan sa'i mengusap kedua-dua berhala itu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Urwah berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah, sungguhnya Safa dan Marwah ada sebahagian daripada syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau beribadah umrah, tidak ada dosa baginya sa'i di antara keduanya. Aku tidak berpendapat bahawa seorang itu berdosa jika tidak mengerjakan sa'i. Ini kata Urwah bin Az-Zubair. Sebab dia feel tu, dia ada lagi rasa nampak berhala tu, dia kata kan. Aisyah menjawab, apa kata Aisyah? Dia kata, alangkah buruknya pendapatmu itu, wahai anak saudaraku. Sekiranya maksud ayat itu seperti yang engkau takwilkan, nescaya ayat itu berbunyi tidak ada dosa bagi orang yang tidak melakukan sa'i. Tetapi ayat itu turun kerana orang-orang Ansar sebelum masuk Islam biasa mendatangi berhala Manat yang zalim itu dan menyembahnya. Orang-orang berasa berat bersa'i di antara Safa dan Marwah, maka Allah menurunkan sesungguhnya Safa dan Marwah, itu ayat tu tadi. Dia kata Aisyah, selain itu Rasulullah juga telah menjelaskan sa'i di antara kedua-duanya, maka tak ada seorang pun dapat meninggalkan sa'i di antara keduanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya perbuatan antara sa'i Safa dan Marwah
walaupun turun ayat ni umum nampak macam tak wajib fala junah alaihim, tapi sebenarnya Nabi dah ajar dah bagaimana cara mengerjakan haji ataupun umrah. Safa dan Marwah sa'i itu benda yang kena buat. Tak boleh ditinggal. Dia bukan benda yang harus, tapi dia benda yang kena termasuk dalam rukun-rukun buat ibadah haji dan juga ibadah umrah. Habis itu 4 poin faedah dia. Nanti insya-Allah ada satu lagi faedah kita tengok pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu ma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.